Boleh tak satu orang isteri, suami dah sedia tempat tinggal, makan, pakaian pun dah sediakan, dia nak minta lagi duit bulan pula. Maka jawab para ulama, boleh sekiranya si isteri tadi dia yang memasak untuk keluarga tersebut, dia yang mengemas rumah tiap-tiap hari untuk keluarga tersebut. Jenuh pula ustaz duk piajak pula benda ni kan. Yang ni ialah hak si isteri tadi sebenarnya. Cuma saya nak sebut, isteri-isteri kalau nak minta hak apa, kena tengok si suami beli rumah yang lebih selesa. Si suami dah lebihkan di situ nafkah dia. Islam mewajibkan 2 kali makan. Siapa yang makan 2 kali saja di kalangan kita? Lebih. Maka si suami dah lebihkan. Jadi si isteri janganlah menuntut hak dia disebabkan suami pun dah bagi lebih macam-macam. Lagi order Domino's, saya nak balik Sushi King pula. Suami-suami yang baik pun mereka dah bagi lebih pada banyak benda. Maka yang lebih itu telah pun menutup tuntutan yang isteri nak minta tadi.